Assalamualaikum geng, hari keempat persiapan sebelum misi ride ke Eropah. Satu hari, satu masjid keliling Malaysia bersama GT Max. Alhamdulillah aku di Masjid Al-Makmur akan ada satu sumbangan dan ucapan dari pihak Masjid Al-Makmur. Okay geng, ada sedikit ucapan dari Haji Syam sebelum kita bergeraklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Akil Misnan kerana memberi Masjid Al-Makmur Kampung Kecing satu destinasi untuk ke Europe. Europe. Semangat anak muda ni telah berbasikal selama 7 bulan untuk mengerjakan haji pada tahun 2025 yang lepas. Allah dengan kekuatan, mungkin saya yakin dan percaya ini adalah satu, orang kata satu percubaan dengan membawa semangat dan juga agama sebagai seorang Islam yang dilihat mungkin daripada masyarakat luar, terutama orang-orang yang berada di Eropah yang bukan beragama Islam, dan menjadi contoh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati dia orang semua, sama-sama kita dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ini mungkin ada sedikit sumbangan daripada Masjid Al-Makmur Kampung Kecing membantu saudara Akil perjalanan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkati segala usaha dan ikhtiar, dan kami juga berharaplah daripada masjid masa di negara orang, saudara Akil boleh menjaga diri baik-baik dan menjaga tingkah laku, terutama sebab kita ni orang yang beragama Islam, dan menjadi contoh kepada orang lain supaya dia mengikut agama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Sedikit sumbangan kepada Masjid Al-Makmur. Terima kasih banyak. InsyaAllah dengan sedikit sumbangan ni boleh membantu sedikit haji untuk meneruskan perjalanan. Saya dengan sebaik kita mungkin. Niat kita di masjid ni supaya selamat pergi dan selamat kembali. Ya. Dan Banyak. Assalamualaikum.